Berarti Rusia menjadi negara pertama mengeluarkan isyarat. Nanti tuan-tuan duk tanyalah soalan, kenapa Rusia tak tolong? Kenapa ni Korea Utara tak ada pekerja kat situ? Saya tuan-tuan tanya pula, Korea Utara tak ada pekerja kat situ ke? Tak ada ke sepupu Kim Jong Il kerja situ? Tuan-tuan tanyalah pula macam je Pakistan bila? Tuan-tuan kalau dah biasa beli tiket konsert tuan-tuan, jangan masuklah story geopolitik. Hari tu tuan-tuan tengok band apa datang? Coldplay. Nanti tuan-tuan tanya pula, Coldplay dah datang, Cold Rate bila pula? Lay-nya dah datang, rate-nya bila? Kalau tuan-tuan dah biasa dengan mentaliti macam tu, jangan masuk dan spam soalan. Orang-orang yang jenis dalam hidup dia ni menyusahkan diri dia, lepas tu dia tak boleh, dia nak susahkan semua orang. Kita berada dalam perbincangan yang sangat serius bila saya tinggalkan dunia media, daripada editorial kepada operatorial, di mana kita sedang membantu tuan-tuan memahami satu perkara. Saya analisis, saya kumpul bahan, saya habiskan masa saya berjam-jam dengan seluruh hidup saya berada untuk geopolitik di dalam studio ni. Kita kali saya stream dengan tuan-tuan bagi membolehkan peningkatan orang Islam ni faham. Dalam konteks ni orang Melayu Islam faham. Niat dia satu je, tuan-tuan tak perlu jadi cerdik, tapi menghentikan kita semua daripada tak faham geopolitik, kita benci sama Islam. Tak faham geopolitik, kita menjadi bodoh dan kemudian kita menjadi pemfitnah sesama Islam. Kerana isu Asia Barat ni sentiasa menjadi kita menghina orang Arab. Bila berlaku isu Tehran ni menjadikan kita sentiasa menghina orang Syiah, yang sebenarnya semua perbuatan kita menguntungkan orang kafir. Asas yang menjadikan tiap-tiap saya saudara nak komen, dia bergantung pada 3 perkara yang Ibn Khaldun sebut dan nasihat kepada kita. Apa kata Khaldun? Setiap kali kamu nak bercakap tentang sesuatu perkara, mahirlah kamu dengan 3 perkara asas. Satu, kamu kenal tentang manusia dan sifat manusia, yang dipanggil sebagai humanities ataupun dipanggil sebagai ilmu antropologi. Setiap manusia yang kamu kenal pula, kamu kena tahu lingkaran sosial yang mereka duduki ataupun dipanggil ilmu sosiologi. Kamu kena kenal sifat masyarakat tersebut, ekonominya, politiknya, dan apa yang ada di belakang ekonomi dan politik dia. Dan yang ketiga, kata Ibn Khaldun, lihat penstrukturan sejarah. Kena faham setiap sejarah. Sejarah bangsa Arab dipecah daripada jatuhnya Ottoman. Kenapa Arab yang dulunya Rasulullah datang adalah untuk menghapuskan Asabiah, dan Asabiah yang dihapuskan yang menghasilkan Islam yang sangat kuat. Kemudian bila Islam jatuh, kenapa Barat kata nak pecahkan Islam ni, baliklah pada Asabiah. Kerana penyelamat kepada perpaduan orang Arab adalah Nabi Muhammad SAW datang dengan menjadikan agama ini adalah pemisah kepada Asabiah. Tapi kata mereka, kalau nak lemahkan agama ni, buang apa yang Muhammad lawan dulu, iaitu Asabiah. Balikkan orang Arab kepada Asabiah, kerana sifat orang Arab yang terburuk adalah Asabiah dia. Maka Asabiah ni balik. Maka kalau tuan-tuan nak faham, saya beli diskaun RM5.